Ini pokoknya malam-malam. Kalau cuma saja bisa bisa. Okey, assalamualaikum dan seperti biasa berjumpa lagi di channel Kuala Lumpur Info Media. Untuk video kali ini abang nak bawa korang jalan-jalan di Kuala Lumpur ataupun ronda-ronda di Bandaraya Kuala Lumpur di satu lokasi yang sangat kerap ataupun sangat ramai dikunjungi oleh pelancong-pelancong dari negara asing dan juga warga-warga asing yang bekerja di sini. Lokasi ini memang menjadi tumpuan pelancong-pelancong kerana di sini terdapatnya banyak sekali pusat-pusat hiburan, pusat-pusat urut dan bermacam-macam lagi yang ada di Bukit Bintang ini. Lebih tepatnya di Jalan Cangkat dan Jalan Alu. Lokasi ini kalau di sebelah malam, saudara-saudara boleh lihat sendiri bagaimana suasananya, betapa ramainya orang dekat sini, terutamanya pelancong dari negara asing. Kita nak ronda-ronda kat sini naik motor dan kita nak tengok kesibukannya menjelang tengah malam. Waktu ini sekarang abang sampai dekat sini lebih kurang jam 11.30 malam. Sekejap lagi dah kira midnight lah. Tetapi orang ramai masih lagi berkeliaran di sini seperti tak tahu nak tidur lah, macam tu lebih kurang. Okey, tanpa melengahkan masa dan waktu kita, mari kita sama-sama ronda dan tengok di lokasi yang sangat sibuk ini.
Bagusnya tu. Lalu. Dia gambar orang lagi ni. Theo cửa hàng luôn. Boleh dia boleh kita Okey, beginilah kesibukannya tuan-tuan seperti yang tuan-tuan lihat di lokasi ini. Ada apa ni, restoran-restoran yang besar-besar di sini menyediakan berbagai makanan, dan juga ada busking seperti biasa di lokasi ini. Yang ramai ini bob ataupun sentuhan buskers dan ada lagi 2 kumpulan buskers di sebelah kiri kanan kita sebelah kanan. Jadi kita sampai di sini dulu untuk tinjauan kita pada malam ini. Dengan itu, assalamualaikum dan bye bye.